Hari ni kita tengok plan internet mahal yang nilainya almost RM200. Sebenarnya plan internet ni, telco ni, dia punya plan sebenarnya bagus-bagus. Tapi dia nampak something wrong dekat plan-plan mahal dia. Apa yang something wrong tu nanti kita tengok, kita bedah sikit plan ni. Tapi apa-apa pun, satu peringatan, disebabkan ramai sekarang nak pakai wifi dekat rumah guna SIM card saja sebab nak murah dan tak ada coverage Unify ataupun fiber. So tolonglah beli SIM card tu, SIM card yang mempunyai data sebesar yang mungkin, kurang-kurang 1000 gig. Sebab kalau korang rasa 100 gig, 300 gig tu cukup untuk guna wifi dekat rumah, sebab korang dekat handphone pakai macam tu, jangan, dia akan jadi tak cukup. Sebab wifi ni berkongsi dan lebih stabil. Jadi kalau nak buat wifi serendah RM50 1000 gig, boleh roger-roger cek dekat ruangan description WhatsApp saya. Nanti saya tunjuk detail plan. Okey, ini dia postpaid yang bernilai 178 daripada Yes 5G. Korang boleh tengok dekat gambar ni, nama dia Yes 5G Infinite Ultra. Infinite Ultra ke Infinite Ultra? Komen dekat bawah. Sebulan RM178 guys, bukan main-main punya harga ni. Almost 200. Sekarang orang kejar murah, dia ada pula plan mahal ni masih ada dekat sini. Dia umpama macam yang saya pernah cakap dalam video saya yang lepas, official plan memang tak ada ke mana yang memang harga dia mahal-mahal kalau official plan. Tapi apa-apa pun kita tengok 178 sebulan, uncapped data. Uncapped data memberi maksud internet yang diberikan tiada sekatan kelajuan. Dia akan naik maksimum berdasarkan kemampuan coverage dekat tempat korang gunakan. Plan feature dia bagi 110 GB hotspot. Yang ini masalah besar. Sebab harga dah macam ni, tak sepatutnya hotspot tu disekat. Ini term and condition telco yang sangat-sangat mengarut. Dia nak bermain lagi pada pecahan hotspot, padahal dia macam tak kena. Sedangkan ada plan lain dekat luar sana yang harga dah bawah 100, dia boleh bagi hotspot tanpa sekatan hotspot, tak ada limit untuk hotspot. Berapa data yang korang dapat, korang boleh guna sampai habis. Tapi plan ni dengan harga dekat 200, dia masih lagi limit dekat hotspot 110 gig. Something wrong. Memang tak best. Lepas tu dia bagi tahu tentang uncapped 5G dan 4G data. So, dia ada 4G dan 5G tanpa sekatan kelajuan. Kemudian unlimited call pasti ada. Lepas tu ada supplementary line. Okey, ni subline lah. Subline ni nak buat macam pattern-pattern family line. Macam saya pernah kongsi, family line untuk orang kaya nak senang bayar bil, bukan untuk jimat biasanya. Tu kena tengok tu. Lepas tu yang seterusnya, dia adalah satu offer yang sangat menarik untuk pekerja Singapura ataupun orang-orang yang mencari rezeki dekat negara jiran Singapura, tapi negara lain tak ada pula. Free unlimited 5G roaming by. Unlimited 5G, bukan 100 gig, bukan 20 gig. Korang boleh pakai 5G sampai lebam dalam keadaan roaming dekat Singapura. Ini fungsi ni bagus. Sebab ramai yang DM saya tanya nak pakai dekat Singapura, pakai SIM card apa, SIM card apa. Sebenarnya kalau nak senang, pakai je SIM card dekat Singapura satu, lepas tu SIM card dekat Malaysia. Pakai 2 SIM card lah. Tapi ada setengah orang dia anggap benda tu leceh. Jadi dia nak satu SIM card, Malaysia boleh guna, Singapura pun boleh guna. So macam ni, plan ni boleh guna dekat Singapura. Unlimited roaming. Gila babe. Memang berbaloi ada unlimited roaming. Tapi secara keseluruhannya ada benda yang tak nampak, iaitu jumlah data. So daripada plan ni, saya boleh simpulkan di mana plan ni adalah plan totally unlimited 4G dan 5G. Betul-betul unlimited. Sebab dalam iklan tu pun korang boleh tengok 5G atau 4G tak ada apa-apa lambang star dekat situ. Biasanya plan internet, apa-apa information yang diberikan, dia kalau ada star dekat situ, maksudnya dia ada term and condition yang korang kena faham yang diorang tetapkan. Tapi dia tak nyatakan dalam pengiklanan tu. Jadi dekat sini kita dapat satu kesimpulan di mana plan ni betul-betul unlimited 4G dan 5G. Cuma daripada segi total harga lah kan, offer yang dibagi sangat-sangat bagus. Tapi daripada segi harga macam tak bagus sangat, sebab dia terlalu overpriced. Sebab kalau korang boleh tengok lah, sebenarnya plan lain pun dia ada offer yang menarik lebih kurang macam tu. Cuma dia kecilkan hotspot. Ni permainan telco. Bila SIM card tu boleh hotspot, khas untuk hotspot, khas untuk modem, tak boleh buat call. Tapi bila SIM card tu dia bagi call, unlimited call, dia tak boleh nak hotspot. Benda ni masih ada. Kalau benda ni tak ada, maksudnya dalam market tu macam tak ada permainan produk lah. Dia dah mati dekat situ. Boleh hotspot, boleh data besar, boleh unlimited, boleh call. Dia dah tak ada permainan, tak ada kepelbagaian plan internet dekat situ lah. Sebenarnya betul juga, ini untuk bisnes, ya betul. Tapi untuk seorang pengguna, dia tak bagus sangat. Memang mengarut sangat dengan harga pula tu 178. Siapa nak bayar? Orang kaya boleh lah, pejam mata je. Tapi kalau katakan kaya sangat lah, pun rasa macam tak senonoh plan ni. Memang sangat-sangat tak senonoh. Buat apa aku nak bayar mahal-mahal?
Ya, aku kaya, aku nak bayar mahal pun benda yang sama aku dapat. Plan yang lagi bawah, plan lain yang lagi murah pun boleh bagi macam ni. Apa benda yang aku nak pakai? Itu yang macam pelik sikit plan ni. Memang tak boleh brain. Guys, korang boleh brain tak? Kalau korang rasa macam tak boleh brain, macam something wrong, macam pelik, macam tak senonoh sikit plan ni, boleh komen dekat bawah lah, biar Yes nampak, biar dia rombak balik plan-plan yang ada ni. Tapi mungkin lah kan, kadang-kadang ini sekadar marketing. Dia letak plan nak banyak, orang tak beli plan tu, dia tak kisah pun, dia tak heran. Yang penting dia boleh nampak kepelbagaian plan internet yang diberikan oleh pihak company dia. Itu pun kita kena fikir dekat situ jugalah. So, saya nak tahu sangatlah. Saya sangat-sangat nak tahu, antara korang yang tengah tengok video ni, siapa yang pakai plan Infinite Ultra 178 sebulan ni? Korang cari apa sebenarnya dengan harga setinggi itu, dengan offer yang macam ada, orang kata macam offer dia bagus tapi tak patut dengan harganya? Apa yang korang nak? Apa yang korang cari sebenarnya? Adakah sebab coverage? Kongsikan pendapat korang, pengalaman korang di ruangan komen di bawah. Consider to subscribe, like kalau suka, share kalau berguna. I'll see you guys on my next video. Bye.